Persoalannya, bila akan masuk Malaysia? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Aku rasa memang ramai yang kecewa bila Xiaomi 17 Pro Max tu tak masuk Malaysia. Sebab smartphone tu aku rasa memang power dan boleh kalahkan iPhone 17. Tapi korang jangan bersedih lagi. Sebab apa? Sebab untuk tahun ni Xiaomi 17 akan keluar. Tapi bukan Xiaomi 17 Pro Max, tapi yang ni Ultra punya. Jom aku cerita. Xiaomi kali ni buat kerja luar daripada kebiasaan. Bukan satu, tapi dua terus Ultra yang mereka keluarkan. Xiaomi 17 Ultra dan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Dua-dua flagship, dua-dua mahal, tapi yang Leica Edition ni jelas untuk satu golongan je, orang yang memang hidup dengan kamera. Kali ni Xiaomi ubah pendekatan design. Dah tak ada lagi curve kiri kanan. Semuanya flat, nampak lebih kemas, moden dan senang nak guna. Kamera belakang masih bulat. Itu dah identiti yang Xiaomi bagi pada Ultra. Tapi dekat Leica Edition dia tambah sentuhan eksklusif Leica, siap ada engraving. Bila pegang rasa dia lain sikit, lebih premier dan lebih nampak kamera. Paling menarik, version Leica ni datang dengan kamera ring fizikal. Ring ni boleh pusing untuk zoom ataupun manual focus bila guna. Rasa macam pegang kamera sebenar, bukan sekadar phone. Sama ada ini betul-betul praktikal atau sekadar feel Leica, itu kita kena test untuk next video. Tapi daripada segi pengalaman, ini memang unik. Skrin pula memang Ultra, 6.9 inci resolution, 2K 120Hz dan boleh kata memang terang gila untuk brightness. Nak edit gambar, tengok video, scroll gallery, semua nampak hidup. Kamera pun tak main-main, sensor utamanya besar, telefoto dia sampai 200 megapiksel. Zoom optical pun boleh kawal guna ring tadi. Ini setup memang jelas untuk fotografi. Untuk dalaman pula, Xiaomi ni dikuasakan dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bateri yang besar 6800 mAh dan pencasan 90W. Wireless charging pun ada. Ringkas cerita dari segi performance sampailah bateri, semua aku kata memang flagship level. Buat masa sekarang Xiaomi 17 Ultra ni baru ada dekat China. Harga dalam lingkungan 4,000 lebih bila di-convert. Jadi persoalan dia sekarang, bila Xiaomi 17 Ultra ni akan masuk Malaysia atau kita kena import sendiri? Cuba korang komen. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.